Assalamualaikum guys, bertemu lagi dari channel di Karos. Hari ni kita nak beri tip nak servis power steering oil. Kalau hampa rasa berat bila pusing steering tu kan, dia berat kadang-kadang dia sangkut apa semua. Kadang-kadang kita guna ATF minyak gearbox kan, termasuk dalam power steering kan. Memang boleh, tapi bila lama dia cepat kotak. Bila kotak dia akan jadi berat sikit. Itu memang power steering. Jadi apa yang perlu buat, beli satu ni power steering oil. Okay. Power steering oil tak mahal ya, dalam RM12 lah. Okay. Ini yang lama punya sebab dulu pernah pakai ATF buat bocor kan, lepas tu servis. Lepas servis pun dia mesti berat lagi. Sebab kita tak buat flushing dia punya minyak gearbox, minyak power steering. Okay. Jadi apa yang perlu buat, beli satu baru. Ini yang lama punya contoh. Gunakan batang pipe ni. Okay. Cabut pipe out. Okay, pipe out ni. Supaya bila kita tambah minyak, kita kena bubur dalam lebih kurang separuh lah. Ataupun suku kan, dekat ni kan. Dalam ni, untuk kita di-flush minyak lama pula. Sampai hampa tengok bubur minyak baru ni, sampai hampa tengok dia betul-betul jernih kan. Biasa satu botol lah, kalau teruk sangat lama tak nak buat 2 botol lah. Sampai dia minyak ni akan jadi, warna ni akan jadi gelap-gelap sikit kan. Itu tandanya minyak ni dah kotak lah. So hampa flushing, buat keluar bubur pipe ni dekat sini. Ini buat keluar pipe ni. Pipe ni kita buat keluar, buka, tarik keluar. Lepas tu jolok ni masuk. Ambil tu tray, tadah kat bawah, takut minyak ni limpah kan, cucuk ni. So bila kita tengok minyak daripada sini keluar kat sini, jernih. Sampai jernih dia akan jadi colour asal yang kita masuk ni, warna dia kuning-kuning sikit, kuning jernih. Kita keluar balik, dah cukup. Tutup balik, ambil pipe ni, masuk balik. Lepas tu adjust steering ni, steering tak rasa tengok. Okay. Sementara hampa buat tu, hampa nak bagi dia cepat keluar kan, hampa kena adjust steering. Adjust steering kiri kanan, pusing kan. Sampailah hampa tengok minyak yang dalam tank ni dia akan kembali kepada putih, warna asal, warna baru. Jernih. Dah cukup. Alright, dapat kan. Macam tu cara dia. Okey. Sebab lama-lama kita pakai yang ni, nampak ni kesannya ni minyak lama. Saja ambil bulan botol sebab lebih kurang 1 liter juga kita buat keluar tadi kan. Dalam ni lebih kurang 1 liter juga minyak. Jadi tu hampa standby kalau dua botol ni cukup lah. Dia terpakai tak habis. 1 botol buat standby lah. Macam ni aku dah pernah buat sebelum ni. Lama dah, 2-3 tahun lepas. Tapi duk rasa berat. Bila tu kita buat, dia akan rasa ringan lah. Ringan tidak, dia rasa macam berat. Kita rasa walaupun dah factory, dia leaking kat sini, kat pump ni. Kita tukar OC dah, tukar OC semua-semua. Lepas tu pakai pula, dia jadi berat lagi. Sebab minyak lama tak habis keluar kan. Sebab minyak lama pun dia tak flushing. Jadi kita buat flushing manual kat rumah, pakai pack ni. Okay, mana tadi banyak. Baik, dapat kan? Dapat, share and jangan lupa subscribe.